Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Selain dari program matrikulasi yang ditimbulkan, sebentar tadi kita ada satu lagi program iaitu STPM yang akan juga berpindah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia kepada Pengajian Tinggi. Jadi persoalan saya ialah, adakah kerajaan akan bercadang untuk menyeragamkan kurikulum dan juga standard penilaian di antara matrikulasi asasi yang sudah sedia ada di bawah KPT dan juga STPM? Dan kalau ketiga-tiganya ini berlaku serentak dan berbeza dari segi sudut kurikulum ataupun standard penilaian, apakah kelebihan yang ada ataupun kekurangan sekiranya keadaan ini dikekalkan seperti sedia ada? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih pada soalan tambahan yang berhormat itu. Dari segi penggradean, kita meletakkan proses penggradean ini pada satu sistemnya yang dipanggil sebagai purata nilai grade community atau PNGK-nya. Maknanya tidak akan ada perubahan kerana kita membuat penilaian yang sama. Ini termasuklah di bawah STPM, yang dalam konteks STPM ini Majlis Peperiksaan Malaysia akan terus memastikan dari segi penilaian penggradean yang tersebut. Dan demikian juga dalam konteks penilaian terhadap PNGK matrikulasi yang akan diteruskan kerana ia dipantau, dikawal oleh lembaga penasihat akademik program matrikulasi yang sedia ada. Demikian juga dalam konteks program asasi. Jadi dari segi mekanisme penilaian terhadap penggradean sistem yang ada itu tidak akan berubah. Cuma saya nak sebutkan di sini juga ialah bagaimana sistem pengurusan nanti bagi permohonan mereka. Kalau sebelum ini kita mempunyai dia ada sistem single window, ya, tapi dia tak ada single offer. Sebab itu kalau kita lihat ada kebiasaannya ada pelajar-pelajar yang dia mendapat juga tawaran daripada matrikulasi, dia juga mendapat tawaran daripada universiti. Pada kali ini kita akan melaksanakan satu sistem saja, iaitu yang dipanggil sebagai sistem single window dan single offer. Disekalikan. Maknanya kalau pelajar-pelajar tersebut dia memohon, dia hanya akan mendapat satu offer berdasarkan kepada keputusan yang terbaik yang berasaskan juga kepada sistem meritokrasi yang kita tetapkan selama ini. Jadi tidak ada lagi setiap tahun kita berbahas tentang isu-isu kenapa dia dapat ni, kenapa dia tak dapat itu. Jadi dengan adanya satu sistem ni yang dipanggil sebagai sistem single window dan single offer ini, jadi tidak ada lagi dua sistem yang dibuat penilaian terhadap student yang akan memasuki ke universiti-universiti yang berkenaan. Asasnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi PNGK sama, kekal, matrikulasi kekal dengan sistem penilaiannya, STPM kekal dengan sistem penilaiannya, dan juga begitu juga dengan asasi kekal dengan sistem penilaian yang sedia ada, yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga yang telah dilantik untuk menguruskan sistem yang ada tersebut. Terima kasih. Terima kasih Berhormat Menteri. Majlis Kesuaraan